Itu kita. Takkan seorang hamba yang baik dan saleh yang harapkan Tuhannya ditolak doanya semata-mata kerana dia tahu dia tak erti bahasa Arab. Nabi sebut dalam hadis, seorang hamba Allah Ta'ala, dia pergi tengah padang pasir, tiba-tiba hilang kenderaan di padang pasir. Kuda dia, makanan dia semua hilang. Lari. Tuan-tuan, padang pasir ni bukan hutan, boleh cari sungai. Tuan-tuan kalau hilang di padang pasir, tak tahu nak pergi mana. Macam tengah laut. Kita bukan nampak kiri kanan. Panas. Tak tahu. Kalau kita hilang padang pasir, jalan dah, nasib lah. Kalau betul-betul, bukan kata ratus kilometer. Hamba Allah Ta'ala dalam hadis riwayat Muslim, hilang, tak tahu mati kutu dia, duduk tunggu nasib dia, jaga-jaga, tengok-tengok ada kuda dia, unta dia dengan makanan dia kembali balik. Dia kata, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Dia terkalih. Dia punya syok. Ya Allah, engkau hambaku, akulah Tuhanmu. Min syiddatil farah, kerana terlalu seronok, Nabi kata. Nabi kata sesungguhnya Allah Ta'ala lebih seronok bila hamba dia bertaubat, lebih pada dia ni lagi. Allah Ta'ala bila hamba dia main taubat kat dia, kalau dia ni dia seronok pasal dia selamat daripada maut. Allah Ta'ala tak, kalau hamba dia tak taubat tak ada masalah, tapi gembira Allah, sukanya Allah lebih daripada hamba ni lagi apabila seorang hamba yang sesat atau membuat dosa mai kata, ya Allah, aku taubat kepadamu. Ulama-ulama hadis syarah hadis ni kata, hadis ni menunjukkan bahawasanya orang ni kalau doa pada Allah, tapi kalau dia tersasul dan dia tak masukkan, dia tidak bersalah. Macam dia ni tadi, dia nak kata, wahai Tuhanku, akulah hambamu, engkau lah Tuhanku. Tak ada syuk, tak kira, ya Allah, engkau lah hambaku, akulah Tuhanmu. Hamba Allah. Maksudnya kalau teratur Allah Ta'ala terima, ampun dia. Hamba Allah Ta'ala ni, bila dia sujud, dia rokok, dia sujud, dia doa. Hak bahasa, hak dia boleh berbahasa Melayu tu je. Dia doa dengan keadaan. Doa minta Allah. Memang kata tak boleh, kena pergi belajar bahasa Arab dulu. Tak apalah kata. Entah pergi belajar, anak bagi perkataan ni semua, tapi reka main kan, hantar main. Kemudian feeling dia tak sama. Kita tak feel. Kan? Bila kita sebut benda kita tak faham. Bila kita sebut dengan benda kita faham, ada perasaan. Tapi benda-benda yang maksud kita sebut. Kalau doa tu memang ada dalam Quran, kita follow yang ada dalam Quran. Tapi kalau hak setakat kita sendiri, macam doa awal tahun, akhir tahun, bukan dia ada dalam hadis. Adakah upacara khas awal tahun berhimpun ramai-ramai untuk baca bacaan? Tak ada. Macam mana nak ada? Akhir tahun, awal tahun tu pun zaman siapa? Umar. Nanti ada orang jawab, ada Nabi buat tapi Nabi tak abang orang. Style dia pun ada jawab kan. Cuma aku nak tanya hang, dah Nabi tak abang orang, yang hang pergi tahu kat mana? Cakap elok sikit. Bertekar ni tak habis kan. Sadik lagi. Kata Imam Syafi'i, jadaltu aliman faghalabtuhu wa jadaltu jahilan faghalabani. Aku bertengkak dengan orang alim, menang aku. Tengkak orang jahil, boleh dia kalah aku. Wa anhu, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yustajabu li ahadin ma lam ya'jal yaqulu da'awtu rabbi falam yustajab li, muttafaqun alaih. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diterima, dimustajab untuk seseorang kamu selagi mana dia tak tergopoh-gapah. Lalu dia kata, aku telah doa kepada Tuhanku, dia tidak menerima doa. Tuan-tuan, ulama kata sebab hadis ni doa dia tak mustajab sebab dia tinggalkan doa. Bila dia kata dia putus asa, dia tinggal doa, maka tak mustajab. Tapi sebenarnya ada apa benda lain. Dalam hadis qudsi, Nabi SAW sebut, ana 'inda dhanna 'abdi bi, aku bersama dengan sangkaan hamba-ku terhadapku. Tuan-tuan, bila hati kita bagus dengan Allah, kita selalu doa ke Allah, kita selalu panggil Allah, kita selalu sujud ingat Allah, kita selalu bangun tengah malam panggil Allah, pas mayang kita doa ke Allah, kita zikir, kita duduk saja-saja, kita istighfar ke Allah. Jiwa kita bagus dengan Allah, kita selalu harap dengan Allah, kita sentiasa akan percaya Allah mustajab doa kita. Tidak dia mustajab macam cara kita minta, akan ada, dia berikan pada kita. Tapi bila kita tak bagus kepada Allah, kita tak ada hubungan, jiwa kita tak berhubung dengan Allah. Orang seperti ini kata Tuhan pun duk minta tak nak bagi pun. Cakap ni menunjukkan cakap orang jauh, bukan cakap orang dekat. Cakap ni cakap orang yang dry, orang yang jahat, orang yang kontang, kering hubungannya dengan Allah. Tapi hamba Allah, bila ada Allah sentiasa dalam jiwa dia, Allah besar. Sentiasa perasaan dia macam-macam, segala gelombang kehidupan yang dia lalui, Allah besar. Orang lihat gunung, mungkin kita lihat kapas. Sebab apa? Tak apa, Allah ada. Orang kata Allah ada pun nak buat macam mana? Ada orang boleh kata macam tu. Astaghfirullahaladzim. Dia kata, insyaAllah Allah ada. Allah ada pun nak buat macam mana? Benda ni karang kabut ni. Ya akhi, Allah boleh buat. Yaf'alu ma yasha. Dia boleh buat apa yang dia mau. Fa'alun lima yurid. Dia boleh buat apa saja yang dia mau. Dan kalau kita renung betul-betul hayat perjalanan kita, Masya Allah, berapa banyak perkara yang kita agak macam lain, dia berlaku macam lain. Itu saya sebutkan. Berapa banyak perkara yang kita rasa kebetulan, hari ini kita tahu bahawa ia bukan kebetulan. Kerana peristiwa itulah aku berada di satu tempat yang macam ini. Karena aku jumpa dengan dia, walaupun kadang-kadang kita jumpa ada secara kebetulan, kita kata jumpa di satu tempat tu. Cuba tuan-tuan ingat, sebab kadang-kadang kita boleh pergi mengaji dan mula belajar benda-benda yang betul, baca benda-benda yang betul, yang mengikut sunnah Rasul. Kadang-kadang bermula dengan sebab